Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita cek bumbung ni. Di mana laporan semasa mengatakan bumbung bocor. Okey, kita nampak kat sini ya. Salah satu dia kenapa bocor teruk. Yang sambung. Okay, ini bahagian sambung. Bahagian sambung macam ni rupa sampai ujung. Amat-amat dahsyat. Okey, yang kat tengah pula laporan tengah. Okey, di sini yang bocor dekat bahagian bilik yang kita nampak tahu. Satu. So, ni ada cakap juga. Bahagian ni ada bocor teruk. Kalau kita tengok renggang ni, jelas terpampang. So di bahagian tengah tadi ada owner tunjuk. So kat sini yang mana orang yang datang betul sebelum ni kita pun tak tahu apa kepala otak dia. Dia betul apa ni? Korang tengok macam ada betul kat sini. Apa yang cuba yang dia tutup ni? Kita tengok apa yang ada. Apa yang cuba dia sorok. Okey, kalau kata air laju, so permainan air senang. Daripada atas kalau laju, dia akan jalan terus. Terus ini dia akan lajak kat mana? Lajak kat sebelah sini. Dia datang daripada atas, dia lajak belah sini. Kita tak patut tutup lah kalau boleh. Biarkan air berjalan. Sebab kalau kita tutup, dia akan bocor. Lagi satu, dia punya ni penggabung ni semua penggabung sambung-sambung ni. Penggabung sambung-sambung yang paling orang takut. Okey. So, banyak juga lah yang lari. Kalau ikutkan ni. Okey, kita akan cek lagi dan terus cek ya. Ni apa benda yang dia cuba tampal ni? Ni simen. Orang dah cakap banyak kali lah. Simen bukannya waterproofing. Apa yang cuba dia buat ni? La ilaha illallah. Ni apa benda ni? Okay, tak apa. Kita tak nak cakap kerja orang. Mungkin diorang lagi mahir daripada kita. Okay, so tak ada apa. Ni saya cek dulu untuk datang cek tengok apa yang cuba dia tutup genting macam ni. Ni bocor. Wire tak boleh macam tu. Wire kena turun macam ni. Kebanyakan korang kena tahu wire tak boleh macam ni tau. Kalau macam ni dia satu lagi air turun, dia akan masuk lah celah. And then situ tutup tak betul. Tutup tak betul, ada renggang. Tu pun ada dah turun. So kita tengok atas pula. Atas paper waterproofing yang tu pun terangkat. Di sini di mana yang kata bocor, selalu bocor tu adalah di mana kawasan air tak boleh turun dah. Rasanya air dia dah takung ni. Tempat turun air dia dah tak ada Saya akan turun sekejap lah, tolong betulkan So, itu saja untuk laporan kita. Kalau ada masalah bocor, boleh panggil kami, InsyaAllah. Saya nampak lagi ada sikit something agak jauh tadi. Yang ni terangkat ni. Itu terangkat rumah sambung ni. Astagfirullahaladzim. Teruk sangat ni. Ni apa benda ni? Apakah ini? Kena susun balik ni.